Pernah tak rasa macam sampai bila aku nak makan gaji macam ni? Kerja dah bertahun, gaji masih lagi bawah 4 angka. Komitmen dan hutang makin membebankan. Sampai tahap korang dah rasa macam dah give up semua ni. Aku faham perasaan korang sekarang. Hidup ni makin keras. Ya, aku tahu bukan tak bersyukur, tapi sistem ini yang menindas setiap rezeki kita dan juga cara kita berfikir. Cuma aku nasihatkan, tolong jangan cari solusi dengan cara yang haram seperti forex, pelaburan-pelaburan cepat kaya dan jangan mendekati jenis pendapatan yang haram ataupun syubhah. Setiap apa matlamat dan tujuan kita, kita nak bina sesuatu untuk kehidupan akhirat kita. Kalau korang ada perasaan macam tu, video ini memang untuk korang bina kehidupan baru dari sistem yang direka oleh Rockefeller ini. Korang tahu kan siapa dia ni? Yang mencipta waktu kerja yang sangat panjang dan gaji pula sedikit. Ini sistem hamba nama dia. Sebab dia ni adalah keturunan Firaun. So korang faham je lah golongan elit global ni. Apa yang dia nak? Yang makan gaji akan terus dizalimi dalam sistem Tauhid yang mengawal manusia pada hari ini. Mungkin korang tak tahu macam mana nak keluar dari sistem pekerjaan ini kan. Sebab salah satunya mungkin sebab bebanan hutang dan komitmen korang. Itu yang membuatkan korang takut nak ambil jalan lain. Aku dah 10 tahun survive keluar dari sistem perhambaan ini. Sebenarnya kita kena cuba sesuatu yang kita tidak pernah buat. Ramai yang tak tahu sebenarnya kita boleh bekerja sendiri dengan menggunakan sistem mereka ini. Bila kita kerja sendiri dengan cara yang betul, korang boleh manage kehidupan korang dengan betul. Korang boleh jadi lelaki provider. Isteri korang boleh jaga anak dan isteri boleh jadi man besar dekat rumah. So kat sini akan berkuranglah maksiat bila para isteri dah jadi permaisuri dekat rumah kita. Yang bestnya, bila kita bekerja sendiri, korang usaha lebih, korang yang akan dapat hasilnya, bukan orang lain. Kalau kau bekerja dengan orang, kau usaha lebih, bukan kau yang dapat, tapi bos kau yang dapat. Jika korang sungguh-sungguh nak keluar dari sistem hamba pekerjaan ini, aku boleh bantu korang ikut jalan yang sama. Cuma korang kena sungguh-sungguh lah nak buat benda ni. Permulaan ni, tak perlu sampai korang nak berhenti kerja pun. Korang buat je kerja korang santai-santai dulu. Jangan tunggu lama-lama benda yang baik ni. Join grup aku sekarang dan ini janji aku. Aku akan pastikan korang boleh buat at least 5 figure per month. Tapi korang kena bagi masa dan kesungguhan korang bila aku tunjukkan jalan ini. Aku janji takkan tinggalkan korang terkapai-kapai. Aku nak orang Islam bebas hutang, bebas masa dan bebas kewangan. Itu saja.